Apa bukti Yanuar ni gila? Baik, saya sebut malam ni. Bukti Yanuar gila. Dia kata apa? Angkat sumpah si Perdana Menteri. Dia kata apa? Saya Perdana Menteri, Malaysia akan menjadi negara yang akan mempertahankan prinsip tata kelola yang hebat. Kita tak akan benarkan rasuah sama sekali. Betul? Sudah tengok, betul? Dia Perdana Menteri, dia angkat sumpah ni. Perdana Menteri. Dia cakap tu. Lepas 2 minggu, angkat sumpah timbalan Perdana Menteri dan semua menteri. Apa dia buat? Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, 47 kes rasuah. 2 minggu lepas dia cakap apa? Saya Perdana Menteri tak ada kompromi dengan rasuah. 2 minggu dia lantik timbalan Perdana Menteri yang paling banyak kes rasuah. Tak gila ke saudara? Adakah saudara tengok Perdana Menteri buat kerja ni? Ada. Apa lagi? Belum jadi Perdana Menteri, Azam Baki dia kata, kamu jaga baik-baik. Kita bukan tak tahu siapa kamu. Kamu boleh jadi alat dan perkakas kepada kerajaan sekarang, tapi bukan kerajaan kita. Kita angkat sumpah dari kerajaan. Siang kita angkat sumpah. Azam, kamu pastikan malam kamu lagi malam. Kerana sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, kita akan tangkap kamu. Azam Baki. Betul? Anwar Ibrahim dah cakap, bukan saya cakap. Lebih kurang lah macam saya cakap kan. Dia cakap bukan saya cakap. Lepas tu dia jadi Perdana Menteri, dia buat apa? Apa dia buat? Dia bukan tangkap, bukan tak tangkap Azam Baki. Dia bagi naik Azam Baki lagi 3 kali. Bukan sekali, 3 kali sambung kontrak. Sebelum tu dia nak tangkap ni, 3 kali sambung kontrak. Ini tak tahu bulan 5 ni perisa sambung ni. Tak gila kau saudara? Yang melakukannya siapa? Kepalanya? Paul Wolfowitz, kawan Anwar Ibrahim. Saya ada masa dia lawan Anwar Ibrahim. Ini senang ke? Tak hebat Anwar Ibrahim ni. Bukan telefonnya dia pandai kan? Orang bunuh ratus ribu orang. Di Iraq ni boleh datang peluk dia. Di Munich saya ada. Sebab tu saya dah berawal, saya tak percaya Anwar Ibrahim ni. 20 tahun dah saya tinggal dia 2007. Tahun ini 2026, tahun depan 2027. 20 tahun lah. Saya tinggal Anwar. Saya tinggal dia, saya tak pernah jumpa dia. Daripada 2007 sampai sekarang saya tak pernah jumpa dia. Dan saya tak harap akan jumpa dia lah. Sebab ini setan besar saudara. Dia main-main. Ini minta maaf orang Dungun ni kan. Malam ni saya nak pasal ni kawan-kawan sampai-sampai orang Dungun marah betul lah kan. Patut malam ni kena pukul betul. Teruk ni kita bawa diesel ni. Sekali isi 300-400 kena ni kan. Marah sungguh kan. Saya ramai marah bukan hari ni. Saya puluh tahun dah saya marah. Macam mana saya tak marah. Dia suruh kita guling, kita guling. Suruh belasah dengan Fairview, kita belasah Fairview. Melawan sana, melawan. Bongkar kotak ni, saya bongkar kotak. Kan? Masuk dalam, bukan 1 penjara, 2 penjara saya masuk. Bukan 2-3 bulan, 2-3 tahun saya masuk. Apa lagi saya tak buat? Macam-macam saya buat untuk dia. Yang keliling dia sekarang nak tunjuk hero Parlimen, tak payah. Tak payah, saya tak pernah jumpa ni. Siapa ada sekarang ni, apa baru ni? Kan? R juga nama dia. Rafizi 1 R lah. Yang dah nak cabut lah ni. Ada R baru pula, Ramanan pula kan? Ramanan tiba, Ramanan tiba. Satu Ramanan. Tak payahlah, ini semua tak ada ni. Saya tak pernah nampak semua ni. Sebab tu saya punya alasan untuk marah. Dan saya punya alasan untuk jadi orang yang paling marah. Tapi bukan kerana emosi. Hari ni dia serang Rafizi Anwar. Dia kata saya tak nak campur. Rafizi cabar dia. Dia kata, you berani apa yang cakap banyak? You buang saya. Kalau saya langgar perlembagaan, saya minta PKR pecat saya, dia kata. Rafizi. Dia masalah sikit lah. Macam saya dulu, saya bukan ahli parlimen. Saya tak puas hati, saya keluar je lah. Dia Rafizi, dia tak boleh keluar. Sebab dia ahli parlimen, dia terikat dengan perjanjian aku janji ni. Dia kena pecat, okey. Kalau dia keluar, dia kena bayar. Dia kena kosongkan kursi. Sebab tu, dia tiap-tiap hari dia pukul ni malam ni, tengah pukul lah ni. Dia tiap-tiap Jumaat malam ni dia pukul kat podcast. Kan? Harap nak kena pecat, tak kena pecat. Surat tunjuk sebab, 2 kali dah. Hari tu dia tulis, dia jawab. Bukan dia menjawab untuk mengayu. Jangan pecat, dia suruh pecat. Tak pecat. Baru ni. Dia dah marah sangat, dia tak jawab, dia kata pecat saja. Anwar jawab apa? Saya tak campur.
saya ada banyak urusan lain negara. Anwar Ibrahim. Saya ini hal peribadi saya campur. Hal peribadi pula tak. Selama ni yang kita mampu masuk penjara, 2-3 penjara, berguling, macam-macam hilang kerja, macam-macam hilang. Bukan hal peribadi. Hal peribadi dia. Hal peribadi dia. Selama ni yang kita berjuang ni, apa kita berjuang ni? Hal peribadi Anwar Ibrahim. Sekarang dia berhenti. Ada lagi hal peribadi. Tak selesai ni. Isok rota ni. Hal negara. Isok negara, isok rota ni. Hal negara. Hal peribadi lah. Saya nak sebut malam tu. Segan makcik madah kan. Hal peribadi dia dengan isok rota. Tak selesai. Oh sekarang konon tunjuk. Saya Perdana Menteri. Saya tak layan. Saya tak layan Rafizi ke apa. Sebab saya nak lebih pentingkan negara. Penting apa? Tak ada. Tak ada. Jadi saudara saya kata sekalian. Balik pada Iran. Dia marah sangat jumpa orang Dungun. Marah sangat Anwar Ibrahim ni. Lepas ni belakang saya ni duduk perangat ni dengan pengurusi majlis dengan Ustaz Azman, Wabi Hasan sebut ni dekat dengan Anwar, bantal dengan Anwar sebagainya. Saya nak cerita Iran. Sebab apa? Iktibar Iran tu besar, saudara. Iktibar Iran tu besar dan kita kena ambil iktibar. Presiden kita, Presiden PAS Ustaz Hadi, Tuan Guru, dia dah kupas ni tentang Iran. Dan dia bukan sekat kupas geopolitik, dia juga memberi pencerahan tentang kedudukan Sunni dan Syiah. Supaya kita jangan terperangkap dengan itu dan mengesampingkan, mengenepikan pelajaran, pengajaran, iktibar yang lebih besar yang kita kena ambil daripada peristiwa ini. Apa dia? Peristiwa bagaimana sebuah negara seperti Iran mampu bertahan walaupun diserang berpuluh hari oleh kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Israel. Di mana kekuatannya? Allah Ta'ala. Di mana datang kekuatan? Strukturnya. Meletakkan ulama di tempatnya. Itu penting. Ambil daripada sirah Rasulullah SAW. Praktiskan. Cakap matlamat, berjuang untuk agama, semua orang cakap. Tapi praktis? Ada, saya dulu UMNO lama lah. Kan? Dia berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Macam-macam, lagu ada. Kan? Tapi bab ulama, bab letak ulama, kenuri panggil lah. Tapi dalam struktur politik, dalam perlembagaan negara, parti, dalam negara, itu dikesampingkan. Sebab itu tak kuat. Pertahankan apa? Akhirnya pertahankan manusia. Pertahankan apa? Sebab itu tengok Saddam. Hebat Saddam. Parti Ba'ath, parti yang kuat. Tetapi diserang, tumbang. Kenapa? Dia tak berpaksi kepada Allah Ta'ala. Berpaksikan pada manusia, habis, gagal, tak kuat. Mana di Malaysia ni parti yang berpaksikan kepada Allah SWT? Perlembagaannya Islam, jelas. Strukturnya jelas menunjukkan kedudukan ulama. Kenapa? Kerana ulama itu yang paling dekat kepada Allah SWT. Umara juga harus hormat. Ada tanggungjawabnya, ada kuasa yang lebih kan, tetapi tidak boleh. Harus dalam ruang lingkup yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Tak ada kompromi dalam soal ini. Ini yang dipraktiskan oleh Iran. Sebab itu bila diserang, dia bertahan. Iraq tidak bertahan. Sebab itu kalau Malaysia mau jadi negara yang kuat dan bertahan, harus angkat parti Islam Malaysia jadi pemimpin dan kerajaan di Putrajaya. Itu mesej dia. Ya. Kerana apa? Bukan kerana PAS, bukan kerana parti. Kerana kita letakkan Allah itu. Dan apa yang berlaku di Iran ditontonkan. Ini iktibar yang kita kena ambil. Saudara. Tanya Anwar Ibrahim, saya bukan nak dabik dada, tapi saya dan kawan-kawan telefon. Negara-negara Arab pun minta saya telefon. Untuk berdamaikan. Dah dia pula berdamaikan. Dia Arab 3-4 patah je dia faham. Ustaz Wahasan lagi banyak cakap Arab tadi. Ustaz Azman saya tak, masa tak cukup. Dia tempat, kalau tidak semua boleh cakap Arab. Anwar Ibrahim boleh bukan cakap Arab. Tapi negara Arab minta dia pula jadi tukang damai. Jadi sebab saya kena telefon semua. Dah ditelefon semua pula. Saya telefon semua. Yang itu saya telefon, sini saya telefon. Ini telefon. Ini kerja orang gila. Saya dah lama cakap Anwar ni gila, orang tak percaya. Inilah orang gila. Ada Perdana Menteri Malaysia sebelum ini.
Yang cerita dia telefon presiden tu, yang dia telefon Perdana Menteri ni, ada? Apa dia orang tak buat ke? Apa Dr. Mahathir tu tak pernah telefon presiden Iraq? Tak pernah telefon Perdana Menteri Jepun? Tak pernah telefon Perdana Menteri United Kingdom? Dia orang semua telefon. Dr. Mahathir memang dah lama lah. Yang bukan Dr. Mahathir Ismail Sabri yang sekejap ni pun telefon. Sebab apa mereka telefon? Sebab itu kerja mereka. Kerja Perdana Menteri telefon lah. Telefon siapa? Telefon Perdana Menteri negara lain lah. Takkan dia telefon tukang kebun Perdana Menteri. Memang kerja dia telefon Perdana Menteri. Jadi bukan isu luar biasa. Yang luar biasa tu bila ada Perdana Menteri gila macam ni. Setiap kali dia telefon, dia cerita kat orang. Ini bahaya. Kita naik bas ekspres malam. Cuba bayangkan saudara. Kita naik bas malam, ada pemandu. Ada pemandu tak pemandu macam mana nak jalan belak bas kan? Ada pemandu. Pemandu ni kerja dia setiap 10 minit dia kata, saudara, saya baru lepas potong sebuah bas yang sama dengan bas kita. Tetapi kerana pemandunya tu takut-takut, saya berani, kita biasa dapat potong dengan kelajuan 110 km. Tidak melampaui kelajuan. Lepas 10 minit, dia kata, baru lori potong kita. Ini lori yang tak betul. Dia potong kita bukan kerana apa? Kerana memang dia asal Jerman, jadi kuasa kudanya kuat, jadi dia potong dan dia tidak ikut peraturan. Lepas 10 minit, kita potong balik lori itu. Dia kata. Dia buat pengumuman. Tak gila sudah. Kita nak tidur ni. Pemandu bas ni cerita setiap benda kerja yang dia buat, dia kena umum pada kita yang passenger dalam bas ni. Apa saudara akan buat pada pemandu ni? Apa saudara akan buat pada pemandu gila macam ni? Saudara akan suruh dia berhenti sekejap, saudara ramai-ramai akan ambil dia turun humban dia keluar. Betul? Kita nak tidur ni. Kerja dia bawa kita dalam bas. Kerja dia bagi tahu kita pukul berapa sampai dekat mana, pukul berapa. Itu saja kerja pemandu bas. Dia tak perlu cerita kat kita sepanjang 10 minit sepanjang perjalanan tu. Inilah Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dia cerita setiap benda dia buat, dia cerita. Sepatutnya apa yang dia cerita? Dia patut cerita mana kita nak pergi, bila kita nak sampai, Malaysia nak jadi apa tahun 2027, bulan depan nak jadi apa. Itu saja dia kena cerita. Dia mana dia nak bawa kita, apa cabaran-cabaran besar. Itu sahaja. Tak perlu cerita. Semalam saya telefon Perdana Menteri Pakistan. Dulu sebelah malam pula saya telefon Presiden Iran. Ini sekejap Perdana Menteri saya. Sama macam pemandu gila tadi. Sebab itu kita kena humban. Ini Perdana Menteri gila. Kita dah cakap daripada tahun lepas dah, 26 Julai kita dah turun Anwar, 1 Terengganu pun saya sampai lah. Kita dah bagi tahu dah turun Anwar, ini gila. Orang tak percaya. Ada pergi pertahan lagi ni. Pertahan ini diplomasi telefon. Ada ni penganalisis politik ceplos ni kan. Ini awak tak faham lah. Ini zaman sekarang zaman berbeza. Sekarang kita ada Perdana Menteri yang hebat. Dia telefon semua. Dan kerana telefon tu dia menyelamatkan dunia. Kepala otak dia. Dia selamatkan dunia apa? Negara Malaysia pun habis ringkup negara dia. Saya bukan cakap kosong. Perjanjian dia dengan Trump tu apa dia? Itu Perdana Menteri hebat. Diplomasi hebat itu. Sampai negara lain pun yang bodoh-bodoh mana pun tak tarik tanda tangan, dia pergi tanda tangan. Dalam dunia ni 2 negara aja tanda tangan tanda perjanjian bodoh ni. Malaysia, Cambodia. Bodoh-bodoh Cambodia pun cerdik lagi daripada kita. Dalam perjanjian tu dia kata sebelum tanda tangan ni kita nak tulis sikit. Kedaulatan, sovereignty. Kedaulatan Cambodia tidak boleh dikompromi. Dia tulis dalam perjanjian. Cambodia. Malaysia, sepatah perkataan kedaulatan pun tak ada. Sepatah pun tak ada. Padahal prinsip diplomasi itu apa? Bagi seorang Perdana Menteri, apa tugas hakiki dia? Tugas hakiki dia ialah untuk mempertahankan kedaulatan. Itu kerja Perdana Menteri, bukan sibuk telefon cerita ke orang. Kerja Perdana Menteri ialah untuk mempertahankan kedaulatan negara dia, maruah negara dia, kepentingan negara dia, kepentingan rakyat negara dia. Itu kerja dia. Cara dia apa? Tengok perjanjian. Kalau perjanjian itu kalau tak betul,
melanggar kepentingan, terpaksa jual Petronas, minyak semua kena bagi Amerika saja, gas semua kena bagi Amerika saja, rare earth, nadir bumi ni semua kena bagi mereka saja. Tak boleh buat pada negara lain. Nak pergi pada negara lain, kena tanda tangan, kena tanya dia dulu. Apa makna dia? Apa sebab tu yang lain tak sign? Okeylah kalau kena buat pun, buatlah clause akhir. Apa clause akhir itu? Mesti buat macam Kambodia buat. Ya, kita tanda tangan, kita setuju. Mungkin terpaksa lah, ada hal macam-macam. Okey, tak apalah kita berterima. Tapi yang kita soalkan, sebab apa tak boleh tulis pun? Kedaulatan, demi kedaulatan. Sebab apa tak boleh tulis? Kita tanya, kawan-kawan. Wabiwan Hasan dalam parlimen tanya. Dia jawab. Saya masih ingat lagi. Yang jawab Zafrul. Nanti Menteri Bangang. Bukan saya cakap dia Bangang. Jangan marah saya. Yang cakap dia Bangang, Anwar Ibrahim. Ada video pergi tengok. Dia yang cakap Zafrul ni Bangang. Pilihan raya dulu Zafrul ni melawan dengan PH di Kuala Selangor apa. Dia masuk kempen Zafrul, bukan geng dia. Ni kata ni satu banker Bangang dia. Jadi banker Bangang ni dia lantik jadi menteri Bangang. Apa Zafrul jawab tentang kedaulatan? Zafrul kata, ya memang tak ada. Tak tulis kedaulatan, tak tulis sovereignty. Tetapi biasalah dia kata. Tak semua yang kita maksudkan itu kita kena tulis. Dia menteri Bangang cakap. Macam dia sebut, saya ingat lagi dia kata. Macam kita kata perempuan itu cantik. Kita tak perlu cakap cantik. Kita kata dia ayu. Matanya menawan kalbu. Dia cakap macam tu. Jadi tak semestinya kita cantik. Jadi dalam kita mempertahankan kedaulatan, tak perlu dalam clause perjanjian kita tulis kedaulatan. Tapi sebenarnya hakikat dan semangatnya, macam kita kata perempuan itu cantik lah. Tak sebut cantik, tapi kita puji dia. Itu juga yang kita lakukan. Tak sebut kedaulatan, tapi sebenarnya kita mempertahankan kedaulatan. Kepala otak dia. Ya. Akhirnya apa jadi itu? Akhirnya Mahkamah Amerika Syarikat sendiri yang cakap ini perjanjian bodoh. Mahkamah Amerika Syarikat, bukan Mahkamah Malaysia. Mahkamah Amerika Syarikat boleh kata presiden dia bodoh. Sign perjanjian bodoh. Sebab itu perjanjian itu null and void, invalid, tak boleh digunakan. Kita dah sign. Perdana Menteri yang kata hebat ni. Bukan kita kata lah, kita orang dungun pandai-pandai orang Terengganu, sebab tu menang 32-0. Saya orang Selangor ni babal sikit lagi. Ikut bahasa Anwar Ibrahim lah. Sebab tu masih PKR lagi nanti besar. Bodoh lah kita. Mahkamah pun tolak, bahasa mahkamah tolak, pertahankan lagi ni. Anwar dalam parlimen. YB ada. Boleh tahan. Oh dia kata itu mahkamah, itu baru satu proses. Dia ada beberapa proses lagi. Tengok. Punya nak bertahan. Sebab tu saya kata Anwar ni gila. Senang saya cakap gila. Ada orang kata, dah. Pembangkang. Bila Ustaz Hadi tegur sikit pasal harga minyak naik sebagainya. Oh, dia kata, ini pembangkang. Tak reti nak semak imbang. Pembangkang seharusnya menjadi pembangkang yang semak dan imbang. Tuan Guru belum jawab gila, tapi saya jawab tak apa. Kan? Semak imbang itu kalau kerajaan waras. Ini kerajaan gila. Dia nak semak imbang apa? Ini kerajaan bukan semak, kerajaan menyemak. Patut buang saja. Iya. Apa bukti Anwar ni gila? Baik, saya sebut malam ni. Bukti Anwar gila. Dia kata apa? Angkat sumpah si Perdana Menteri. Dia kata apa? Saya Perdana Menteri, Malaysia akan menjadi negara yang akan mempertahankan prinsip tata kelola yang hebat. Kita tak akan benarkan rasuah sama sekali. Betul? Sudah kata tengok, betul? Dia Perdana Menteri, naik kat sumpah ni. Perdana Menteri. Dia cakap tu. Lepas 2 minggu, angkat sumpah timbalan Perdana Menteri dan semua menteri. Apa dia buat? Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi 47 kes rasuah. 2 minggu lepas dia cakap apa? Saya Perdana Menteri tak ada kompromi dengan rasuah. 2 minggu dia lantik timbalan Perdana Menteri yang paling banyak kes rasuah. Tak gila ke saudara? Adakah saudara tengok Perdana Menteri buat kerja macam ni? Ada. Ada. Apa lagi? Belum menjadi Perdana Menteri. Azam Baki dia kata, kamu jaga baik-baik. Kita bukan tak tahu siapa kamu. Kamu boleh jadi alat dan perkakas kepada kerajaan sekarang, tapi bukan kerajaan kita. Kita angkat sumpah dari kerajaan
Siang kita angkat sumpah, azam kamu pastikan malam kamu lagi malam. Kerana sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, kita akan tangkap kamu. Azam lagi. Betul? Nur Ibrahim lah cakap, bukan saya cakap. Lebih kurang lah macam saya cakap kan. Dia cakap bukan saya cakap. Lepas tu dia jadi penanti, dia buat apa? Apa dia buat? Dia bukan tak tangkap Azam Baki. Dia bagi naik Azam Baki lagi 3 kali. Bukan sekali, 3 kali sambung kontrak. Sebelum tu dia nak tangkap ni. 3 kali sambung kontrak. Ini tak tahu bulan 5 ni sambung ni. Tak gila kau saudara? Saya nak tanya, tak gila kau orang macam ni? Lepas tu dia boleh buat muka selama tau. Oh, orang serang Azam Baki sekarang. Dia boleh kata apa? You marah orang buat kerja sebab apa? Kan? Betul kan? Dulu dia cakap ni, tangkap dah bagaimana. Sekarang dia marah kita pula. Itu yang budak tak tahan 2-3 orang baru ni kan. Masuk dewan, ambil kau. Mana budak nak tahan? Zaman saya dulu boleh tahan lagi lah. Ni budak-budak sekarang jangan main-main. Dia lagi ada otak, dia belum tengok ini gila punya orang. Cara banyak macam-macam orang kata budak ni tak ada adab. Ini majlis orang. Kalau ia pun buatlah majlis sendiri, pergi. Saya kata iyalah. Dah Perdana Menteri gila. Takkan nak buat cara betul, buat cara gila lah. Baru kena macam tu. Betul. Ini cara budak tu lah yang betul. Sebab apa? Sebab ini Perdana Menteri gila. Ini kerajaan gila, saudara. Ya, apa lagi dia buat kerja? Kita ni. Malaysia ni 10 tahun. Apa sebab yang susah? Apa sebab yang kita tak boleh bayar hutang? Kita punya masalah sebab apa? Antara masalah utama sebab apa? Sebab kita ada Perdana Menteri, masa yang sama, dia Menteri Kewangan. Dia yang lulus, tanya Menteri Kewangan, Menteri Kewangan lulus. Menteri Kewangan tanya Perdana Menteri tanya Menteri Kewangan. Perdana Menteri orang sama orang Menteri Kewangan, dia tanya dia sign dia. Dia cakap, sekarang dia jadi Perdana Menteri, siapa Menteri Kewangan? Tak dia jadi Menteri Kewangan. Tak gila kau saudara? Dan ini bukan kerja main-main. Saya duduk Kementerian Kewangan 2 kali. Satu masa dia jadi Menteri Kewangan lah. Jadi politik dah. Kedua masa Datuk Najib jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan juga. Panggil saya tolong masa tu GST sebagainya. Saya tolong. 2 kali saya duduk Menteri Kewangan. Saya tahu Kementerian Kewangan ni. Kementerian Kewangan ni saudara. Sebab tu dia duduk kata saya gaji tak ambil. Saya Perdana Menteri. Saya 3 tahun dah jadi Perdana Menteri. Tak ambil gaji. Berjuta juga. Orang dengar, berjuta. Dia tak ambil gaji. Hang jadi Menteri Kewangan, setiap bulan atau setiap minggu mesyuarat tender. Tender buat Kementerian Kewangan. Berapa bilion kamu luluskan? Berapa projek kamu luluskan? Bilion. Tak ada puluh juta, tak ada ratus juta. Bilion. 1 bilion, 2 bilion, puluh bilion, ratus bilion. Kementerian Kewangan. Sebab apa? Sebab kesemua kementerian, kesemua tender kementerian pada zaman saya lah, lebih daripada 50 juta mesti melalui Kementerian Kewangan. Kalau tidak, tak boleh lulus. Duit tak keluar. Zaman saya. Zaman sekarang mungkin sudah lebih, 100 juta ke sebagainya. Tetapi sama, mesti melalui Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan. Tender board meeting. Dan tender board meeting ini, handphone tak boleh bawa masuk. Minit mesyuarat semua tak ada kertas. iPad saya masuk, dia bagi. Keluar, ambil iPad. Tak boleh langsung. Sebab apa? Semua keputusan-keputusan membabitkan duit negara bilion. Tak boleh bocor. Tak boleh bocor. Sebab itu Menteri Kewangan itu powerful. Dia demam. Tangguh mesyuarat. Tak boleh ganti timbalan Menteri Kewangan. Tak boleh ganti timbalan Perdana Menteri. Tak boleh. Siapa pun tak boleh ganti. Perdana Menteri pun, kalau Perdana Menteri itu orang lain, bukan Menteri Kewangan, Menteri Kewangan ni demam, Perdana Menteri sendiri pun tak boleh ganti Menteri Kewangan. Tak boleh. Tanda tangan lebih daripada 100 juta, mesti Menteri Kewangan. Tak boleh ganti orang lain. Perdana Menteri pun tak boleh sign. Macam itulah punya kuasa seorang Menteri Kewangan. Sebab itulah memang perlu dipisahkan. Itulah yang kita perjuangkan. Itu sebab kita masuk jail. Itu sebab kita berguling ni. Untuk apa? Untuk lakukan reform. Dia yang tukang bagi semangat pada kita. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia lantik dia jadi Menteri Kewangan. Tak gila. Gila lah tu. Gila. GLC tak boleh. Ni SPAN ni, pernah span cemen.
Ibu Hasan. Ya. Dia GLC chairman ni memang. Apa masalah hanya alih politik GLC chairman? Ada profesional, ada kelayakan. Tak betul dia boleh buang. Tapi janganlah buat tak boleh. Ni semua alih politik ni semua tak boleh jadi GLC. Zaman saya Perdana Menteri, seorang pun tak boleh. Kita takkan benarkan. Tengok sekarang siapa apa? Dia buang dulu yang dulu ahli politik dulu. Pasal apa? Semua bukan parti dia. Lepas tu pergi pelantik parti dia sekarang. Geng-geng dia. Ya. Tak gila. Dia gila. Dia ni gila, saudara. Dan gila ni bukan main-mainnya gila. Hari ni, lagi dia buat gila. Orang semua pergi turun minyak, dia pergi menaik minyak. Thailand, betul lah. Mula-mula naik. Tetapi bila sekarang keadaan dah lebih aman, boleh diturunkan serta-merta. Thailand serta-merta turun diesel. Mengapa kita yang tak boleh? Hari Trump kata gencatan senjata, malam tu naik diesel. Ya. Sebab apa, Ustaz? Dia tak faham ke? Saya tahu dia faham. Dia bukan bodoh sangat. Dia cakap je lah kan. Ini satu gila lagi ni kan. Bila orang tegur, macam tadi sebut lah. Dia berkata orang bebal lah, betul huruf lah, macam-macam. Bangang. Semua itu satu gila. Sebab Perdana Menteri sebelum macam tadi sebutlah, tak ada Perdana Menteri sebelum ni yang gila macam ni. Tegur bebal, tegur buta huruf, tegur bangang. Ini pembangkang, ini perkauman, bukan sempit. Ada lagi satu gila ni. Ada lagi tu satu. Baru ni ada lagi. Saya pun terkejut. Kadang orang tanya saya, you dulu masa jadi setiausaha politik dia, you tak nampak ke dia gila? Tak ada macam ni saja kan. Tak ada macam ni. Tak ada teruk sangat macam ni kan? Yang ni teruk betul. Baru ni saudara apa dia buat? Apa dia cakap? Saudara ingat senang ke nak pujuk Presiden Iran? Saya telefon dia, bukan senang. Sampai dia kata Brother Anwar. Saya pun kadang-kadang fikir, yang Iran ni betul ke dia cakap orang putih Brother Anwar ni? Saya ada teringat Erdogan dulu, dia datang berang kita sekali kan. Erdogan ni saya kenal, saudara. Saya duduk Turki 5 minggu. Wakil dia. Jangan main-main. Wakil Anwar Ibrahim. Saya. Bukan 5 hari, 5 minggu saya duduk. Kerja dengan Akpati ni. Dengan Erdogan ni. Ahli saya, Johari Abdul. Kawan Ustaz Hasan. Sebagai speaker Dewan Rakyat. Saya ketua, dia bawah saya. Saya ketua. Saya wakil Anwar. Saya ketua. Anwar datang minggu kelima. Minggu pertama sampai minggu kelima, saya ketua. Saya kenal lah Erdogan semua ni. Dia sepatah harap ni tak tahu orang putih. Macam mana Anwar Ibrahim boleh call, kata dia call Erdogan. Macam mana Erdogan boleh call ni? Dia bukan kerti Turki Anwar. Erdogan tak kerti orang putih. Yang kerti orang putih ni Abdullah Gül, Perdana Menteri Turki. Itu betul kawan dia lah. Abdullah Gül yang boleh orang putih. Dia telefon Abdullah Gül. Dia cerita kat orang, dia golkan kita, dia kata Erdogan. Erdogan tak kerti orang putih. Ini Presiden Iran pula. Ini Presiden Iran. Bukan senang nak pujuk. Saya pujuk. Orang lain tak boleh dapat. Saya dapatkan. Sebab tu, bagilah kredit sikit. Pernah tengok Perdana Menteri minta kredit? Pernah tengok tak? Perdana Menteri minta kredit ni. Anak kita minta kredit, data kredit telefon apa? Ini Perdana Menteri minta kredit. Pernah cuba balik-balik malam ni. Yang Tun Mahathir berucap macam tu. Saya pergi Jepun. Walaupun saya umur dah 80 masa tu jadi Perdana Menteri kan. Tapi saya buat juga kerja. Bagilah saya kredit sikit. Ada Mahathir buat macam tu? Tak ada. Tak ada seorang pun buat, saudara. Dia buat. Muka macam tu lah muka dia. Kan? Ada muka selambar. Dia boleh cakap, bagilah kredit. Betul lah. Dia yang dulu-dulu pun Perdana Menteri dulu. Dia sakit lah tu. Kan? Buat juga betul. Tetapi tak sama. Kita ni lawan Israel. Dalam parlimen kita lawan. Kita serang sampai, dia paling hebat lah. Yang dia pergi pertahan Israel tak cerita. Dan dia berkawan dengan kepala Zionis yang pergi beranapkan semua Iran, Baghdad, Iraq kan. Dia tak cerita. Yang dia cerita konon dia lawan Israel. Bohong lah sudah. Jadi confirm gila. Confirm gila. Dan saya nak tebut malam ni saudara. Ini bukan main-main. Ni cerita pasal Anwar gila ni bukan main-main. Dia boleh quote lah lepas ni. Saya tak tahulah dia nak buat apa. Saya nak tangkap pun pasal lah kan.
Tapi saya bukan paling pertama cakap. Tapi sekarang ni keadaan makin teruk lah. Saya bila dia dah menang jadi Perdana Menteri, saya pergi Indonesia, saya ada kerja kat sana. Saya belajar, saya ada mengaji, saya macam-macam saya boleh buat. Saya pun tak heran. Tapi bila dah teruk sangat, kan? 2024, 2022, lepas tahun 2 tahun, teruk sangat. Kan? Apa yang dia cakap tak buat, dia buat. Kan? Yang kata nak hapus, tak hapus. Akta hasutan, tak mansuh. Tangkap lagi orang. Macam-macam tangkap. Menteri Besar Kedah, tangkap sampai pukul 2-3 pagi. Tak kurang ajar. Hishamuddin Rais, kawan saya dalam jail dulu. Kawan dia juga. Like daripada tahun 70-an. Itu pun ditangkap. Saya kata tak boleh tahan. Lepas tu saya balik. Saya balik, saya pilih PAS lah. Sebab siapa yang berjuang, yang berani lawan orang gila, orang zalim, siapa? PAS lah. UMNO. Tak payah. Presiden dia sendiri kena zalim Majib sampai sekarang, sampai berkeput dalam penjara. Ada pertahanan kan? Ni UMNO ni, saya nak tanyakan kawan UMNO Dungun. Saya ramaikan kawan UMNO Dungun dulu lah. Kan? Kuat dulu Dungun UMNO dulu lah. Sekarang habis dah lah, kan, saya tahu. Kalau ada pun saya bagi cukup lah. Kan? Lepas tu kan, PAS ini konsisten. Bab Najib dipertahankan bukan kerana Najib kawan. Dari segi politik, Najib tu lawan PAS di Pekan Pahang tu setiap pilihan raya. Setiap pilihan raya UMNO lawan PAS, Najib lawan PAS. Tapi bila dia dizalimi, PAS bangkit pertahankan. Sebab memang dia dizalimi. Ada titah diraja, dia kena keluar. Patutnya keluar di tahanan rumah. Itu titah raja. UMNO tak boleh pertahankan. Dengar cakap Anwar Ibrahim. Tak ada. Sebab tu saya tak boleh tahan. Saya buat putusan balik. Dan sekarang ni makin teruk. Sebab tu kali ni saya nak sebut lagi. Saya dah pernah sebut dulu, tapi tak jelas lah, tak secara khusus. Hari ni secara khusus saya nak sebutkan. Bermula di Dungun, saya nak ambil semangat orang Terengganu. Orang Terengganu ni hebat. Menang besar, menang 32-0. Kerana sekarang pengurusi Parisan Internasional pun daripada Terengganu. Dr. Sam Suri, kawan saya dulu, Dr. Sam. Ya. Ambil semangat Terengganu untuk saya nyatakan. Saya cabar Anwar Ibrahim. Tadi pengurusi cabar saya. Saya balik-balik kat Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu, kamu ni gila. Confirm gila, letak jawatan. Tak ada. Nak simbang, imbang, semak, imbang lah. Apa. Tak ada. Kamu confirm gila. Kalau kamu baca, kes kamu, 2 kes ni, tak masuk lagi Yusof Rata ni. Kalau Yusof Rata ni sidang, saudara tengok semua email, semua WhatsApp dia dengan Yusof Rata, saudara akan kata, confirm gila. Saya tengok dah, sebab tu saya kata dia gila. Tapi sebelum saya tinggalkan dia, bukan sekarang. Yusof Rata baru 2-3 tahun. Saya dah 20 tahun tinggalkan Ibrahim ni. Sebab apa saya tinggalkan dia? Sebab ada benda yang kita tak boleh kompromi. Bukan benda politik, bukan benda main-main. Kalau benda politik, saya boleh telan, saudara. Saya telan. Sebab apa? Sebab saya orang kanan dia. Saya berjuang paling lama. Kalau nak jadi menteri paling kanan, saya lah. Bukan yang sekarang ni. Saifuddin Nasution. Timbalan saya. Timbalan Saifuddin Nasution ni menteri paling kanan lah. Timbalan Perdana Menteri tak ada UMNO. Ini PKR. Siapa menteri paling kanan? Menteri dalam negeri, betul? Siapa Saifuddin Nasution? Siapa Saifuddin Nasution? Saya ketua pemuda, dia timbalan ketua pemuda. Ustaz Azman tahu lah. Dia bawa saya. Sama-sama pakat nak berhenti dah tu. Tahun 2007, patutnya saya dengan dia berhenti sekali. Ni nak cerita malam ni lah. Dia pun kata dia pun dah tak boleh tahan lah. Siapa yang ada waras memang tak boleh tahan dengan Anwar Ibrahim ni. Yang ada semua-semua tak waras semua tu. Yang baru sedar waras, Rafizi Ramli. Tapi sebelum tu dalam proses 20 tahun ni, habis semua ni. Termasuk Saifuddin. Tapi bila Anwar tahulah, bila ketua dengan timbalan tiba-tiba nak berhenti, dia takut. Dia panggil, dia kata, Saifuddin kata, ni, bos panggil lah. Saya ingat nak jumpa dia. Last saya nak pantai dia habis-habisan. Saya kata, Saifuddin, hang tak kenal Anwar Ibrahim. Aku kenal. Kita nak tinggal, kita tinggal terus. Jangan nak pergi jumpa, dia pandai, dia pusing, dia kona, dia ketimbang pun mampus. Nah, Saifuddin pergi. Masa tu dia duduk Kelantan, saya ambil dia ke airport, dia hidup lagi, pergi tanya ni, polis-polis boleh catat, boleh tanya dia, bos Saifuddin. Saya ambil dia dekat airport, saya hantar dia dekat pejabat Anwar. Saya tunggu dia, saya kata habis, bagi tahu aku ambil, hantar airport, balik Kelantan. Sebelum jumpa, aku akan nak cakap apa? Saya akan bantai dia kata. Saya akan bantai, tak cukup last. Lepas saya akan resign. Saya akan ikut you resign. Balik saya keluar, dia keluar. Dia kata macam, dia dah berubah lah.
Reda okey lah. Aku tak mampu kawan aku kena lah. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Jadi saudara kan, ada sebab besar. Dan antara sebab yang paling penting saudara, ialah memang ada scientific conclusion daripada banyak tokoh-tokoh psikiatris dunia. Islam jelaslah. Bab ni memang Islam. Rasulullah SAW hadis jelas. Laknat 3 kali dia sebut. Buat kerja ni tak boleh. Barat pun, saintis barat sebut tak boleh jadi pemimpin. Walaupun barat ni tahulah, dia bukan kisah sangat ni. Kan, skandal dengan lelaki apa, kamu kahwin ke tak kahwin ke apa, lelaki dengan lelaki pun dia tak nak kisah sangat. Tetapi, ada tetapi dia. Bab ni. Dia kata tak boleh. Untuk jadi leader, cannot. Sebab apa? Sebab siapa yang mengamalkan perkara ni, sudah faham ni saya cakap ni? Yang perkara tu, yang diamal tu. Saya tak cakap bohong. Ada 2 kes mahkamah. 2 kes mahkamah, you jangan padam. Mahkamah tak terpadam. You kata you dapat pengampunan penuh dan sebagainya. Pengampunan penuh ya, tapi tak padam. Kes tu tak padam. Rekod tetap ada. Kalau betul-betul nak padam, you saman balik si apa ni sebelum-sebelum ni Saiful ke apa. You tak saman. Sebab apa you tak saman? You boleh keluarkan clause yang menyatakan aktiviti itu berlaku. Walaupun hakim itu bebaskan dia, tapi clause kata berlaku. Hakim yang bebaskan dia pun kata berlaku. Salah seorang baru meninggal, ketua hakim ni. Dia bebaskan. Maknanya kita tak boleh kata dia dibeli oleh Mahathir. Sebab dia bukan penjarakan Anwar. Dia bebaskan Anwar. Tapi dia sebut dalam clause itu berlaku. Saya jumpa Anwar. Saya tanya ni macam mana bos? Kita tak boleh defend you macam ni. You have to get this out. Oh no, I cat kapal. Maksud kapal hidup lagi. Saya berdua dengan dia. Saya, bab ni saya tak boleh kompromi. Saya, 4 mata saya dengan saya kata, you have to settle this. Okay, I'll settle. Saya tunggu 6 bulan, tak settle. Sebab tu saya keluar. Jadi maknanya, you jangan nak debate dengan saya. Benda ni tak ada, ini semua fitnah. Fitnah apa? Ini 2 kes. Lepas tu Yusof Rota. Yusof Rota ni kita benak sangat ke? Bebal sangat ke? Sampai kita tak boleh faham. Apa yang kita tak faham? Apa yang susah dengan Anwar nak cari kebenaran? Kalau Yusof Rota ni betul bohong, betul tipu, mengapa tak 5 tahun tak selesai kes? Bukan Yusof Rota yang lagi, dia yang lagi. Bukan Yusof Rota yang tukar peguam, dia tukar peguam. 5 kali tukar peguam. Baru ni tukar lagi. Immunity lagi minta. Benar-benar patut nak bicara nak bulan 4, bulan 5 bicara. Baru semalam buat pula lagi soalan baru pula pada mahkamah. Macam-macam tangguh. Sebab apa yang nak tangguh? Kita tak nampak lagi ke? Bebal dengan kita ke? Dan ini bukan benda main-main sudah. Kita tolak tepi lah. Dia bab hukum agama okey. Kita tepikan hak dulu. Sekarang ni dari segi kepimpinan, scientific. Saya nak tanya. Conclusion daripada semua psikiatris dunia, Sigmund Freud dan sebagainya, dari Jerman dan sebagainya, menyebut apa? It is an act of disequilibrium. An act of disequilibrium. Tidak seimbang. Kita duk kata dia ketimbang. Dia ketimbang tu satu hal. Ini tidak seimbang. Bila kamu melakukan perkara itu, kamu ada kecenderungan untuk melakukan perkara itu, you are in an act of disequilibrium. Tidak seimbang. Dan tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau kamu jadi pemimpin, akan hancur dan rosak negara. Apa tak cukup Malaysia rosak? Tak gila ke lagi kita ni? Kita nak gila macam mana saudara? Nak gila macam mana lagi saya tanya saudara? Sebab tu no, we cannot. Kita tak boleh kompromi. Ya. Sebab tu saya nak jawab. Ini bukan soal semak, imbang dan sebagainya. Ya, ada kata pembangkang tak cukup kuat, pembangkang macam-macam. Okey. Tapi yang lebih hakiki, perkara yang asasi, Perdana Menteri kita tak boleh kompromi. Kalau dia tak seimbang, kita tak boleh benarkan. Dan keadaan sekarang makin meruncing. Dia sebut krisis. Orang gila kalau kata krisis, bahaya. Sebab dia gila. Bila dia kata negara sekarang dalam krisis, tiba-tiba dia kata dalam krisis. Macam mana tak dalam krisis? Kamu yang naikkan harga diesel. Apa kau tak faham ke? Naikkan harga diesel. Diesel ni, bukan, memanglah banyak orang kereta biasa tak pakai diesel, pakai petrol. Tetapi yang pengangkutan, yang logistik, yang angkat barang, yang angkat beras, yang angkat tepung, yang angkat barang-barang kita, yang angkat ternakan kita, lori-lori besar, lori-lori kecil, tak diesel. Bila diesel naik sampai 3-4 kali ganda, macam mana harga tak naik? Memang garanti naik lah. Yang apa yang kelabut sebab apa? Apa kamu tak faham ke semua ni?
Mengapa tiba-tiba pula kata orang kita dalam krisis? Kamu yang buat krisis. Jadi ini bahaya, saudara. Saya nak bagi peringatan. Memanglah macam-macam ada kata ini pilihan raya akan datang, nak sekalikan dengan Melaka. Memanglah. Memang dia nak sekalikan dengan Melaka, memang nak sekalikan dengan Johor. Memang ada arahan pun pada SPR. Saya lama dalam kerajaan. Banyak kawan saya dari SPR, memang ada arahan. Persediaan untuk sekarang cepat. Memang dia nak sekalikan. Sebab apa dia nak sekalikan? Sebab dia lingkup. Kalau Melaka masuk sekarang pilihan raya, UMNO mungkinlah menang sikit. Adalah lagi menang. PKR berlingkup semua. Macam Sabah lah. Dia Perdana Menteri, dia turun Sabah, dia kempen. Ada dulu tukang kempen bagus, Rafizi Ramli yang tendang. Bagi anak langsung tak boleh buat kerja. Bagi yang lain tak boleh buat kerja. Lama dia jadi tukang kempen. Perdana Menteri kempen di Sabah, pilihan negeri. Apa jadi? Satu je menang. Itu pun importnya orang. Bukan orang PKR. Sabah dia dah malu, saudara. Saudara ingat Melaka dia tak nak malu? Dia nak malu? Johor dia nak malu? Johor, UMNO, dia buat kerja mereka. Saya banyak kawan UMNO, dia pun beritahu, kita tak heran PKR ni. Heran apa? Tak perlu PKR kita akan menang. Nak lawan pun dengan PAS, saya kata. Dengan PAS ni, ada kekuatan. Kita lawan atau kita kawan? Ada untung dia. Kawan ada untung, lawan pun nasib kita baik sikit, kita ada untung. Tak pun dia untung. Tapi dengan PKR, garanti rugi dia kata. Apa ada PKR ni? Apa saya tahu yang Anwar tak tahu? Dia tahu ni. Jadi apa solusi dia? Nak buat Melaka dulu, nak buat Johor dulu. Lingkup dia, mana letak muka dia? Dia sendiri pun nak tanding mana? Nak tanding Tambun. Dia dah lari Tambun dah, cuba tanya orang Tambun berapa kali tengok muka dia. Tak ada dah. Tak ada dah dekat Tambun tu. Sebab apa dia tak ada tu? Dia tahu dia kalah kat Tambun tu. Dia balik Pulau Matang Pau. Balik Matang Pau, 2 kali survey, dua-dua kalah. Kalah. Sekali kalah. Hantar semua ni duit ni, korporat-korporat ni. Dia tak bergaji ni. Ni tak ada gaji ni. Juta-juta bagi kat orang ni. Tapi ada duit pula bagi imam satu Pematang Pauh semua pergi umrah, pergi haji. Satu Pematang masjid surau semua pergi. Ada pula duit. Buat taja. Raya-raya baru ni, 10,000 ekor ayam. Semua rumah Pematang Pauh dapat ayam. Daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri ayam. Kerja dia bagi ayam. Tu Perdana Menteri kita. Itu pun lepas bagi ayam survey kalah lagi. Orang Matang Pauh pun tak nak ada. Ada kawan saya tulis, Dr. Izam, you pergi cadang kat Nabi Ibrahim lah. Dia banyak sangat telefon dunia sini apa semua. Suruh dia pergi United Nation lah. Jadi Sekretari Jeneral United Nation. Saya kata United Nation, kampung dia pun tak mau dia. United Nation apa? Kata. Orang Matang Pauh pun tak mau dia. Jadi dia tahu ni semua, saudara. Dia tahu ni dan dia ni tak seimbang. Dia ni gila, saudara. Jadi apa yang dia akan buat? Apa yang dia akan buat? Sebab tu kita kena hati-hati. Dia akan buat kerja gila, saudara. Saya boleh nampak apa dia buat ni. Sebab saya sempatlah satu bantal dengan orang gila ni. Jadi saudara, apa solusinya? Solusinya perkukuhkan kekuatan kita. Belajar daripada Iran. Bila Trump lawan Trump yang gila. Ini kita nak lawan gila ni. Apa kekuatan Iran? Pegang kepada agama. Pegang kepada panji-panji Islam, panji-panji agama. Pegang kepada ulama-ulama yang meletakkan agama Allah di atas segala-galanya. Selamat. Selain daripada tu, tak selamat. Saya bagi mesej ke kawan saya. Dan tu sebab tu saya masuk PAS antaranya. Saya baca kitab Ibnu Katsir, Bidayah, Wilayah, Anihayah apa semua ni. Duduk pesantren, keluarga orang tua saya di sana. Lagi kita buka kitab akhir zaman ni, lagi kita faham dan sedar bahawa Allah itu menjurus mau kita, terutama di akhir zaman ini, untuk bersama dengan panji Islam. Sebab tu saya balik, saya telefon kawan baik saya Ustaz Degis, kawan Ustaz Azman. Saya minta borang, saya hantar borang sendiri ke pejabat. Saya tak melalui sesiapa. Saya hantar sendiri. Kerana bagi saya, kuatkan perjuangan. Bukan saya. Ada orang kata, Izam masuk PAS, akan perkuatkan PAS. Tak, terbalik. Saya masuk PAS untuk kuatkan saya. Saya tumpang pada kekuatan PAS. Bukan PAS tumpang pada kekuatan saya. Ini kita faham betul-betul. Saya sebut ni sebab ni banyak cerita perpaduan apa sebagainya ni.
Kan? Ya, semua nak berpadu. Tapi mesti di bawah panji apa? Di payung apa? Payung Islam. Islam tu di mana? Dalam PAS. Tak masuklah. Masuklah sebagai ahli. Yang penting perjuangan. Yang penting kita dalam bahtera perjuangan, dalam jemaah. Ada masalah? Tak ada masalah. Saya dulu ketua pemuda pusat. Jawatan naib presiden parti. Pengarah pilihan raya PKR pusat. Saya bukan pengarah pilihan raya negeri. Tapi saya masuk sebagai ahli biasa. Alhamdulillah. Saya tak ada masalah. Orang PAS tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita letakkan perjuangan. Ini harus dilakukan kalau kita mau kuat. Ini banyak sekarang ni yang nak bersama PAS. Okeylah masuk. Saya Sri Hamzah Zainuddin. Ya. Saya kawan saya lama. Dari JC Esko Pemuda saya kenal dia. Saya tahu dia memang hebat. Ada potensi. Saya bagi tahu dia. Masuk PAS. Tak payahlah buat parti-parti ni. Ini pertama kali saya sebut secara terbuka. Ya. Boleh tanya dia. Saya bagi tahu dia. Sebagai ahli PAS, saya cadang saudara masuk PAS. Perkuatkan panji Islam. Buat parti-parti semua ni, pening kepala you aja. Dah ada pun, dan PAS pun senang dengan you. Kan adalah yang marah sikit apa tak apalah. Tapi yang penting kita dalam bahtera PAS. Dr. Sam, saya kenal juga masa di sosial politik. Ustaz Adi masa tu belum jadi wakil rakyat, dia baru keluar daripada universiti. Dia orangnya cukup humble. Tokoh akademik, ada PhD, ramai orang ada PhD. Tapi dia PhD yang ramai orang tak ada. PhD Science, PhD Aeronautical. Ya. Tapi orangnya humble. Sekarang diangkat oleh Presiden kita untuk menjadi pemimpin Perikatan Nasional. Ini harus kita dukung. Serang, macam-macam. Tentulah mereka takut. Anwar paling takut, saya tahu. Sebab itu digunakan macam-macam, luar, dalam. Kita untuk serang. Baru press conference pertama, Dr. Samsuri macam-macam cakap, kata tak pandai orang putih lah, cakap tak pandai jawab lah. Nak pandai? Anwar Ibrahim pandai lah. Menipu pun pandai. Nak Perdana Menteri macam tu. Dan Dr. Samsuri ni saya beritahu, dia bukan tak pandai orang putih, dia PhD UK. Dia bukan PhD Malaysia. Dia PhD United Kingdom. Tesis dalam bahasa Inggeris. Apa dia tak kerti ke? Tapi tak ada lah dia nak bercakap sembang konon hebat macam Anwar Ibrahim ni. Jadi hebat macam Ibrahim, jangan saya sebut tadi lah. Cakap hebat buat apa? Menipu. Jadi ini yang, dan bila diangkat oleh Presiden, ya, Tuan Guru, ya, dia ada perkiraan dan sebagainya, ya, ada firasatnya, ya, dan saya pasti, saya percaya. Saya masa nak tinggalkan Anwar, saya jumpa Tuan Guru Hadi tahun 2007. Masa itu PAS dengan keadilan. Ada orang tanya saya sebab apa tak masuk PAS masa itu. Masa masuk, saya jumpa Pak Lah, saya masuk lah. Pak Lah kata kat saya, Izam, Anwar ni dia memang dah meninggal pun Pak Lah. Kan? Anwar ni, Pak Lah ni jenis orang baik, dia tak cakap banyak. Dia kata, Anwar ni itulah, dia buat benda yang susah lah saya nak cakap. Tak boleh ikut lah Izam. Ustaz Hadi saya sebut, tapi Ustaz Hadi ulama. Dia tak komen. Dia diam, dia dengar. Dia ambil masa lama sebab dia ulama. Dan kerana itu saya tak boleh masuk PAS masa itu. Dia masih bersama Anwar. Pakatan Rakyat masih bersama Anwar. Tapi saya tak pernah berlawan dengan PAS, saya tak pernah kritik PAS, saya tak pernah, sebab saya tahu gerakan PAS bukan parti biasa, parti gerakan Islam. Saya percaya pada Tuan Guru Hadi. Saya tunggu ada dan masa dan ketikanya dia akan membuat keputusan, dan keputusan itu akan memberi kesan yang besar. Dan betul dia buat keputusan. Dan kesannya sehingga hari ini Anwar Ibrahim itu terkunci disebabkan apa? Oleh ketegasan Presiden PAS. Saya tahu itu. Jadi bersamalah kita. Angkat Panji. Terengganu ni tempatnya. Orang Terengganu kena ke depan sekarang. Pemimpin kamu akan jadi, saudara akan menjadi insya-Allah Perdana Menteri Malaysia. Dan ada asasnya, ada tapaknya. Datang daripada negeri mana? Terengganu. Negeri yang macam mana? Negeri yang diangkat memimpin itu dengan tarbiyah. Saudara nak menang tadi daripada 100, daripada 4, daripada 114, daripada 141 sampai ke 10,000. Dari mana datangnya? Daripada bukan kekuatan duit. Saya tahulah saya berlawan dengan PAS dulu. Saya sendiri tak berlawan, saya parti UMNO dulu. Tak ada duit, berlawan dengan UMNO duit saja, pitih mata. Tapi di mana datang kekuatan? Kekuatan daripada tarbiyah. Dari mana? Daripada Masjid Rusila. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Barulah dia terangkat, saudara.
Barulah nampak, bukan sekadar Togu Hadi, sekarang ni nampak Dr. Samsuri. Terengganu. Itu cara dia. Bila dia jadi nanti pemimpin, insya-Allah datang ada asas dan kekuatan dia. Berbeza dengan yang ada sekarang. Anwar mana kekuatan dia? Mana tapak Anwar ni? Saya tahulah sistem politik dia. Dia Pulau Pinang. Ada parti dia merintah Pulau Pinang. Siapa minta Pulau Pinang? Biar lah. DAP minta. Macam tadi YB sebut lah. Ustaz sebut tadi. Saan Guan Eng sikit dia sebut. Tadi. Minta 18 bilion. Tak bagi 20 bilion. Kita minta 2 bilion. 1 bilion pun dia tak bagi. DAP minta dia bagi. Ini Anwar. Tapak tak ada. Dia sendiri bertanding mana? Tambun. Tak pernah tanding di Pulau Pinang. Tanding di Perak. Presiden Parti Keadilan. Banding dengan Presiden PAS. Asal mana? Terengganu. Terengganu yang macam mana? Terengganu yang dia menang. Terengganu yang memerintah. Terengganu yang PAS memerintah. Terengganu yang PAS memerintah daripada majoriti kecil hingga menjadi majoriti besar dan absolut. Bezanya Presiden PAS dengan Presiden PKR. Ini bukan beza yang kebetulan, saudara. Ini beza yang dibina. Ini kekuatannya. Ya, sebab itu kita kena bangkit sekarang. Ya, lepas kita cerita orang gila ni, kan, tak payah kita nak pening kepala, kita tumpu untuk angkat pemimpin daripada kalangan kita, daripada parti kita untuk memerintah dan menyelamatkan negara ini. Ini seharusnya menjadi fokus kita.